Bang, nasi boleh tambah ke? Free. Betul ke? Saya nak tambah bang. Ini pot aku nak beritahu korang kalau hari Minggu ke hari cuti ke, memang macam ni bang, full dengan budak-budak motor. Diorang confirm memang pot kat sini je. Dokek Congkau ni 9 ni ha. Kau tengok ni ha. Nasi biryani kukus, kari kambing Mek Yah. Kau nak try tak pernah try ni. Jom, Dan bawa kau. Dia buka je tudung piuk tu. Bau nasi biryani Dan cakap, menangkap. Banyak nasi ini set talam nama Kita ada lamb shank kat sini. Kuah merah hybrid mengidam bang. Mana cukup lagi tu. Kari kambing pula Makan pek 5 orang. Dia letak ayam masak merah dengan kurma. Budak-budak boleh makan. Ini yang paling rare ni, yang terbaru. Daging masak hitam deh. Memang puas hati bang. Dapat daging, dapat ayam, dapat kambing. Kojap lagi dapat konyang. Bang ni dia bang, RM90 bang. Satu talam ni, satu dulang ni RM90, 4-5 orang boleh makan bang. Macam-macam ada kat dalam ni bang. Yang paling penting sekali, nasi tambah free. Buka spek dulu, kan tak nampak lauk. Suapan pertama, nasi biryani dia tu bang. Dari dulu sampai sekarang sama je. Dia yang terbaru kat sini, dia ada ni daging masak hitam. Ini ramai yang tanya, bang, daging masak hitam tak ada ke? Daging masak hitam tak ada. Hari ni dia dah buat. Dia dah buat, kau kena datang Kalau datang kat sini tak kono dia punya lamb shank memang tak sah bang. Dari dulu lagi. Kari kambing antara favourite Dan kat sini lah. Untuk set talam ni Dan beritahu sekali lagi. Harga RM90, nasi kau boleh tambah free. Kalau kau nak add on, aku sarankan ni kambing kuzi. Semangkuk macam ni baru RM13 je Air pula kau bayar RM3, kau boleh refill sampai combo. Vibe dekat sini memang relax. Kampung bang. Set talam B ni Sabtu Ahad je dah, tapi memang puas. Cerita pasal puas ni kau tengok ramai yang puas hati makan kat sini tau. Kat sini parking yang luar tau. Kursi pun banyak. Untuk konvoi tu jangan risau lah. Makan kek mana? Nasi biryani kukus, kari kambing Mek Yah.